Selain daripada Datuk Khadijah ni yang sangat menyedihkan. Tak sangka kan ada orang sanggup khianat sampai sanggup bakar teruk macam ni. Haji cakap orang yang bakar tu dah kena tangkap kan? Ya, budak nakal, tak ada kerja. Saya tak fahamlah kenapa ramai sangat yang benci pada Datuk Khadijah. Suka sangat orang kehilangan. Sepanjang hidup saya banyak kehilangan. Maruah, kepercayaan, orang-orang yang saya sayang. Tapi satu perkara yang saya sedar, semua orang akan kehilangan sesuatu dalam hidup dia. Cuma yang membezakan sejauh mana masing-masing mampu menanggungnya. Pada saya, kamu ni nampak aja kecil. Tapi masalah dan jiwa kamu ni jauh lebih besar daripada orang lain. Saya ni yang ada background kaunseling pun retak tau bila semua ni jadi. Masya Allah.